keluar TV tadi, pada pendapat saya tak suka gunakan TV3 sebagai saluran. Malam ini pun TV3 bercadang nak ambil rakaman ceramah kita pada malam ini. Saya minta petugas-petugas nasihatkan TV3 supaya tidak merakam secara langsung. Kerana pada pendapat saya, semua media-media ini adalah media-media hantu yang kaki apa namanya, tak baiklah, ya, apa benda tak baik itu yang sasal dalam laporan-laporan mereka. Tetapi oleh kerana Datuk Ni Amar telah sebutkan pada pagi 6 hari bulan Mei subuh ada mesyuarat Dewan Harian PAS di Kelantan di Rumah Tunku. Saya pun maaf, saya tidak menerima jemputan tersebut. Tolong tunjukkan pada saya surat, SMS atau panggilan telefon siapa yang hubungi saya, yang bercakap dengan saya. Jadi saya pun maaf, saya tidak nak membesarkan isu ini. Dan ini adalah perkara-perkara teknikal yang saya rasa tak perlu dijelaskan. Cukuplah untuk telefon saya, jumpa saya, peluk saya. Saya boleh terima semua keputusan-keputusan tersebut demi kebaikan parti kita. Kemudian mengenai dengan sebab-sebab saya tak dilantik. Saya pun tak pernah minta apa sebab saya tak dilantik. Terkilas ikan di air, saya sudah tahu jantan betinanya. Saya bukan orang yang langsung fikiran buntu. Saya telah mengesan perkara ini 3-4 tahun yang lalu. Jadi tak payahlah dicarikan sebab. Saya sendiri tahu sebabnya. Sebab itu ada dalam dada saya yang saya tak perlu dedahkan pada sesiapa, kerana saya nak jagakan keharmonian parti kita. Ibarat kalau kita pergi meminang anak orang, tiba-tiba tak jadi kahwin kerana sebab-sebab yang tertentu, tak perlulah kita beritahu. Bulu betis dia panjang, kepala lutut dia sengit, hidung dia kembang sebelah. Itu akan menyebabkan sakit hati teman yang kita pinang itu. Biasa kita sebut tak ada jodoh, cukuplah. Kita sembunyikan di bawah tajuk tak ada jodoh. Jadi saya tak ada jodoh dalam esko di bawah pimpinan Ustaz Mat Yaakob. Saya boleh terima, tak perlu dijedaskan apa sebab. Dan kita orang Melayu kena jaga tata kesusilaan kita dengan Tuan Kuasa Sultan. Saya tak nak dilibatkan Tuan Kuasa Sultan dalam isu ini. Walaupun kemungkinan apa yang disebut itu berlaku. Tetapi demi keharmonian kita, sebab itu tak perlu dijelaskan, ya. Saya tak pernah minta apa sebab saya dibuang. Dan saya tak pernah minta anak datuk masuk balik ke dalam kerajaan. Saya anggap kerajaan ini kerajaan saya dan saya gunakan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, apa yang mereka sebut kepada ummah ketika mereka dilantik. Sokonglah saya selagi saya berada atas jalan Allah, jalan kebenaran. Tumbangkan saya kalau saya telah menyeleweng daripada jalan Allah. Ini piagam kita. Selagi mana kerajaan baru PAS ini berdiri atas nama Islam yang syumul, melaksanakan kewajipannya mengikut ajaran Allah SWT, sayalah yang akan mempertahankan kerajaan ini sampai akhir hayat saya. Tetapi kalau kerajaan ini adalah kerajaan duniawi yang nak mengaut kekayaan balak, lombong dan lain-lain, na'udzubillah, ampunkan saya kalau saya berdiri dalam dewan untuk membetulkan kerajaan ini. Saya masuk dalam perjuangan ini bukan main-main. Saya masuk dalam perjuangan ini untuk melihat apa yang kita serahkan, Islam yang syumul, Islam yang komprehensif, yang menjaga khazanah negeri dan negara, berbeza daripada cara UMNO mentadbir.
meningkatkan hasil masul supaya yang miskin, fakir, fuqara, al-masakin, yatim piatu, mereka ikut dibela dan Islam menjadi model. Ini cita-cita saya.